Apakah itu e-marker chip dalam sesuatu kabel? E-marker ni adalah smart chip yang berbual di antara charger dan juga device korang sebelum kuasa dihantar. Dan kenapa e-marker ni penting? Contohnya kalau charger korang boleh hantar 140 watt tapi phone korang hanya boleh terima 100 watt. Jadi e-marker ni dia akan pastikan watt yang bersesuaian secara automatik di antara kedua-dua device. Jadi kalau tak ada e-marker chip ni, dia ada risiko ketidakstabilan, panas dan paling penting sekali, device korang mungkin boleh rosak. Antara kabel yang ada e-marker chip ni adalah Basius USB-C 240 watt. 240 watt ni menggunakan standard USB-C PD 3.1 yang terbaru. Maksudnya kabel ni bukan setakat untuk phone, tapi juga boleh support laptop high performance sekarang dan juga masa depan. Senang cerita, future proof. Macam biasa, aku adalah peminat kabel jenis braided sebab dia tahan lama. Tapi satu benda korang kena take note. Andai kata kalau device korang hanya boleh terima, contoh 60 watt ataupun charger korang hanya boleh hantar 60 watt sahaja, dia akan ada limit dekat situ. Tetapi dengan capability 240 watt ni, dia lebih kepada future proof. Apa yang lagi penting adalah e-marker chip ni untuk keselamatan.